Suatu ketika seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang saleh, terkenal dengan keilmuan, kesolehan, kewarakannya, bernama Malik bin Dinar rahimahullah. Suatu ketika Malik bin Dinar melalui di kawasan pasar. Sekali beliau telah melihat satu hamba wanita. Tapi hamba wanita ini adalah yang high class punya. Hamba wanita yang high class. Pada zaman dahulu hamba-hamba ni pun dia ada kelas-kelas dia juga. Ini yang kesayangan tuan dia kerana kecantikan dia. Jadi kemana saja dia pergi, maka akan dihantar escort bodyguard bersama dengan hamba perempuan. Maka Malik bin Dinar mengatakan, "Wahai wanita, aku nak beli engkau." Kemudian dia kata, "Lelaki yang macam kamu nak beli aku? Lihat keadaan kamu, compan cantik." Kemudian dia ketawa. Dia kata, "Lihat wahai bodyguard, dia ni nak beli aku." Semua pakat gelak ketawa kepada dia. Tapi kemudian Malik bin Dinar mengatakan, "Aku benar-benar ingin membeli engkau." Maka perempuan tadi kata, "Wahai bodyguard, ambil dia, jumpa master, jumpa tuan kita." Maka mereka semua bawa Malik bin Dinar sama-sama balik ke mahligai tuan mereka. Masuk ke dalam mahligai. Maka perempuan tadi masuk ke dalam bilik, panggil suami dia, panggil tuan dia. Dia kata, "Bang, cuba keluar, cuba tengok hari ni ada benda yang lucu berlaku." Ketika di pasar ada seorang lelaki tua yang compang camping, yang miskin, ingin membeli aku. Berapa banyak dia boleh bayar untuk aku, untuk membeli aku. Maka tuannya tadi pun keluar daripada biliknya. Bila dia keluar, dalam mahliganya sudah berada Malik bin Dinar rahmatullahi alaih. Dia kata, "Aku nak membeli hamba perempuan engkau itu." Kemudian tuannya bertanya, "Adakah kamu mampu untuk membayar harganya?" "Aku akan membayar harganya." "Berapa banyak yang kamu nak bayar?" "Aku akan bayar 2 biji kurma untuk harga wanita itu." Terkejut. Semua orang pakat gelak tahu. Hamba wanita yang cantik seperti ini kamu nak beli dengan harga dengan 2 biji kurma yang telah dihisap, telah diambil isinya. Betul ke kamu ni? Apa alasan kamu nak beli dengan harga yang seperti itu?" "Wahai tuan, dengar. Di sisi aku ada seorang perempuan juga. Ada seorang wanita. Khuliqat min sulalatil miski wal ambari wal za'farin wal kafur." Yang mana ianya diciptakan daripada saripati kasturi, saripati ambar, saripati kafur, camphor, kapur putih, dan juga za'faran. Dan nur wajahnya adalah daripada nur Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia terzahir di tempat yang gelap, maka segala tempat yang gelap ini akan terang dengan cahayanya. Apabila dia terzahir di depan matahari, maka matahari cahayanya menjadi malap kerana cahaya perempuan ini lebih terang lagi. Jika satu selendangnya jatuh ke atas dunia ini, maka seluruh dunia ini akan menjadi harum kerana selendang tadi. Jika satu air lidahnya, air liurnya terjatuh di dalam lautan, maka seluruh lautan akan menjadi manis. Jika suaranya terdengar oleh seorang mayat, oleh seorang yang sudah mati, sudah tentu mayat pun akan hidup kembali. Sudah akan menyahut seruan bidadari tadi, perempuan tadi. Dan Allah SWT mengatakan, "Kami menciptakan perempuan ini dengan serta-merta, urban atraba, yang sama umur dengan kamu, yang penuh dengan kasih sayang, kecintaan kepada kamu, tidak mempunyai kekotoran pada badannya, tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak memberontak kepada kamu, akan mencintai kamu dengan sepenuh hati kamu." Percintaan bidadari, percintaan manusia, percintaan bidadari dalam syurga kepada manusia, sehingga di dalam hati mereka sekarang ini apabila mereka melihat jika lelaki-lelaki yang dicalonkan untuk suami mereka itu diganggu oleh isterinya di dunia ini, maka dia akan mengatakan, "Hei isteri, berhati-hati dengan suami aku, dia akan bersama dengan aku selama-lamanya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala." Dan bermakna isteri itu belum tentu akan bersama atau tidak. Kalau dia akan mungkin berlaku perceraian, kalau berlaku perceraian, dia tidak ada bersama lagi dalam syurga. Tetapi yang pasti yang Allah SWT telah tetapkan, dia adalah pendamping yang diuntukkan oleh Allah SWT di dalam syurga untuk lelaki tadi. Maka Malik bin Dinar rahmatullahi alaihi berkata, "Wahai tuan, tolong bagi tahu kepada aku, manakah yang lebih baik, perempuan yang berada di sisi kamu atau perempuan yang berada di sisi aku?" Maka tuan tadi mengatakan, "Sudah tentu
perempuan yang kamu sebutkan tadi. Maka Malik bin Dinar mengatakan, adakah kamu ingin memilikinya? Sudah tentu aku ingin memilikinya. Apakah harganya? Maka harganya adalah kamu beriman kepada Allah, kamu taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa hidup dalam keadaan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malam bangun tahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala amal-amal soleh itu akan menjadi mahar kamu untuk berkahwin dengan bidadari tadi. Jika perempuan-perempuan di dunia ini dia dapat melawan nafsunya, bermujahadah, dapat taat kepada suaminya, dapat menjaga puasanya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga solatnya, menjaga tanggungjawabnya sebagai ibu, sebagai isteri, maka di akhirat nanti dia akan menjadi penghulu kepada seluruh bidadari, dan kecantikannya jauh lebih hebat daripada seluruh bidadari.